Ui, dia punya power dia mantap. NX 500 ni mampu mengawal dengan baik. Dia punya power dekat low RPM tu memang smooth ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, so untuk video kali ni kita bersama dengan ni Honda NX 500 konsep touring. Dia punya body nampak tough. Dekat atas ni pun nice gila. Tengok dia punya colour putih. Yang ni adalah motor CB500. Apa dia punya nadi dia CB500. Enjin yang sama. Nanti kita nak buat first impression apa yang aku rasa tentang motor ni. So jom layan video ni sampai habis. Minyak hitam ni boleh diibaratkan sebagai jantung untuk motosikal anda. Aku dah try minyak hitam terbaru daripada Castrol, iaitu Ultimate Power One Superbike. Dia punya feel bila bawa tu memang lain macam, smooth. Lepas tu dia punya pick up memang cun weh. So ini adalah minyak fully sintetik 10W50, sangat sesuai untuk motosikal 500cc ke atas. Dan apa yang paling best, dia ada 5 dalam 1 racing ester formula yang memfokuskan kepada kuasa, pelancaran, perlindungan dan juga daya tahan suhu yang tinggi. Jadi kalau anda sayangkan motosikal anda, aku sarankan untuk anda pakai Castrol Power One Ultimate Superbike ni, barulah raja jalanan. Okay, so kita dah naik atas NX 500 ni. Dia punya, aku punya kaki ni ujung-ujung tak? Boleh lah. Dia punya position selesor. Katanya minyak jimat guys. So minyak full tank. Honda jarang lah tak bagi full tank. So jom kita gerak dulu slow-slow. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama dengan Shazom Vlog di depan. Laju guys. Ui, terbaling touring ni. Berapa lambut siut dia punya absorber. Kiri. So ini adalah video first impression aku terhadap Honda NX 500. Ui, dia punya power dia mantap. Braking okay. Yeah. So cubaan menyelit-nyelit di dalam jam bersama dengan NX 500. Woohoo. Lamba power 500. Suspension dia baik. Suspension lembut guys. Mana signal ni? Oh ni. Signal Honda kan kat bawah. Member bawa sport bike berkicap tu. First time aku tengok Shazwan bawa sport bike. Selalu tegak je layan jam. So far motor ni lulus untuk jam. Sangat nimble. Memang sedap tarik. Gila aduh.
dengan signal tak ada ni. Mudah, memang sangat nimble untuk menyelit dekat kawasan town. NX 500 ni mampu mengawal dengan baik. Dia punya power dekat low RPM tu memang smooth ya. Dia tak ada lemau. Untuk handling pula, daripada segi menceluk-celuk ni, handling dia baik, mampu dikawal dengan baik. Handle upright. Bila aku duduk dalam jam ni, aku boleh nampak depan jauh, sebab dia position dia agak tinggi juga. So aku punya pemandangan aku punya pandangan tu jauh sikit, lebar sikit. So jadi kita sambung dekat highway. Ok, so kita dah masuk area max highway. Kita nak test dia punya cruising speed selesa pada kilometer kmh yang keberapa. So kita nak try lah. Untuk 500cc ni aku rasa dalam 1.5 macam tu dah best cruising lah. Jadi kita try. Lepas tu ni kita tarik-tarik, lepas tu kita maintain speed. Selesa ke tak ada selesa, lepas tu kita tengok dia punya handling ni ada baik-baik yang teruk tak. Kalau tak ada, maksudnya motor dia bagus lah. Jom. Dia 6 pun boleh tarik lagi. Nampak? Dia 6 dia hidup, boleh selamba tarik. Tak payah nak drop je. Lama naik bukit guys. So far aku rasa 1.4 ni masih lagi best lah. 105 maintain. Ok, 105 tembak. Dia ada vibrate sikit. 105. Aku nak cuba maintain. Dalam 2-3 kilo maintain. Cornering dia baik ya. Sangat-sangat firm. Dia punya suspension memang aku suka. Ui, ada Modena di belakang Pulsar memotong di situ. Mantap lah. Abang memang mantap lah. Tapi saya gerak dulu lah Sudah gear 6 kan. Ok, kita boleh test 1.5. Vibrate sikit, tapi masih lagi okey. Dia tak bobol. Menarik 1.5 pun terlama guys. Terbaik. Ok,
Okay, so inilah dia Honda NX 500. NX. Okay, so dia punya konsep adalah touring, adventure. Sebab dia punya profile tayar ni macam ada multi-purpose punya profile. Lepas tu pakai USD fork, 2 silinder. Dia punya position dekat bahagian depan ni tinggi. Seat belakang selesa. Sofa tadi aku bawa okey, tak ada buntut keras, memang okey lah. Meter, pakai meter TFT. So ini dia punya control panel dekat situ, nampak? So boleh tengok trip A, average cons A, B, average speed. So, boleh monitor dekat situ. So yang ni pun dia ada A, boleh set, trip reset. So ini bahagian setting, function, ada shift point, ada HISS. Yang ni aku tak show dah, nanti aku tulis kat bawah. So display, boleh display, nak display type yang macam mana. Macam ni, bar, simple, circle, bar. Dia kalau bar macam mantap. So itu saja untuk first ride impression aku. So far aku puas hati dengan dia punya performance, dan juga positioning, handling dia bagus. So next video kita cerita lebih lanjut. Aku dapat pegang motor ni lama sikit, so kita borak. So kalau hampa ada soalan nak tanya, boleh komen dekat bawah. Okay, kita jumpa lagi di next video, InsyaAllah. Assalamualaikum, bye bye, ciao. Yeah.